2-3 tahun lepas, saya pernah merawat seorang pesakit ni di klinik lama saya. Masa tu dia ada masalah sakit kaki dan kita ada buat rawatan suntikan. Alhamdulillah beransur baik. Nak jadi cerita, semalam saya jumpa balik pesakit yang sama. Kali ni dia sakit di bahagian lutut pula. Saya tanya dia, rawatan sebelum ni okey tak? Alhamdulillah, kaki dia dah bertambah baik. Kita buat pemeriksaan untuk lutut dia, cek dengan scan dan ultrasound. Alhamdulillah, kecederaan tak serius. Kita cadangkan rawatan ubat dahulu. Kita follow up sebulan jika perlu rawatan suntikan. Saya terharu. Ramai pesakit datang jumpa saya balik untuk dapatkan rawatan walaupun dah lama tak jumpa saya sebelum ni. Saya ucapkan terima kasih dan insya-Allah kita akan tambah baik lagi servis kami. Jika anda pernah mendapatkan rawatan dengan saya, sekarang Dr. Haya bertugas di Klinik Relevasi Mani. Boleh tekan link di profil untuk maklumat lanjut